Okey geng, Assalamualaikum. Gelapnya. Hari ni saya nak test drive geng kita, Cik Hassan punya 3089. Dia dah letak apa nama, pedal shifter. Dia order online, lepas tu pasang lah, ada orang pasangkan. Yang bestnya murah, package dia 400 lah. 4 plus. Sebab siap pasang. I beli from Taobao myself, 200 lebih. Lepas tu I hantar to SC Kota Damansara. So dia buat setting, siap pasang, about RM200 lah, 195. Oh, okey. So order kat Taobao 200 lebih, pasang tu 200 lebih, so 400 lebih lah. Kira 500 lah. Kira 500. Okey tu. Cuba tengok. Tu dia. Cuma dia kena potong sikit sini. Lubang ni kena potong sikit untuk masukkan benda ni lah. Kan, tapi okey lah. Tak adalah ribu-ribu. So okey, kita pergi drive dulu, nak test dia punya macam mana rasa, feel dia. Lepas tu lepas nanti saya review balik lah. 3 hours later. Okey geng, baru test kereta Abang Hassan kita, pedal shifter tu tadi. Dia punya installation sangat kemas. Lepas tu harga pun bagus lah, dalam 500 siap pasang. Saya rasa useful lah. Sebab kalau biasa kita ingat dia letak masuk manual nak pakai kan, so tapi tak payah. Biar dalam D, auto pun boleh pakai juga. That means kita boleh drop gear bila kita suka. Kalau ada keperluan nak drop gear, boleh drop gear. Nak naik gear pun boleh. So kalau macam nak masuk satu corner tu, kereta ECU tengah cakap pakai gear 3 kan, tapi kita tahu kita boleh pakai gear 2, kita boleh drop masuk, lepas tu keluar daripada corner tu, kereta boleh naik ke gear 3 dan seterusnya lah. So convenient. So saya rasa ni satu solution yang sangat bagus lah. Dan saya tengah consider betul-betul ni nak pasang juga. Tapi itu nantilah. So itu sajalah review saya. Makna memang sangat bagus. Kalau siapa nak consider, boleh contact Abang Hassan kita, ataupun contact saya, bagi komen. Kalau kenal saya dalam grup NPC, grup Peugeot, contact je, dan saya akan bagi contact Abang Hassan lah. So itu sajalah video ni. Kita jumpa video lain.